Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa, hari Malaysia ini. 16 hari bulan September 2025 Masehi bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul 6.50 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video dari video penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah. Tidur tu agak lewat jugalah, dalam pukul berapa, pukul 2 pagi juga lah tidur. Bangun pada pukul biasalah 9.50 minit pagi tu pun gerak lah, ada kejut lah. Lepas tu selepas main subuh tu makan sarapan sikit, lepas tu dari pukul 8 tu serang mengatuk tidur balik. Bangun pula 10.10 pukul 10 minit pagi. Bangun mandi-mandi, siap-siap bergerak, pergi ke tempat tanding. Tak ingat nak update tandingan bedah hari ni di kedai Fikri lah. Belakang kedai Fikri tu ada tempat dia lah. Ni hak kedua. Itu sepenuh Merdeka, sepenuh hari Malaysia. Ini sebenarnya hari Malaysia. Hari ni adalah hari Malaysia lah. Ada sponsor pula. Baru ni ada sponsor dah. Dia main bedah tank, bedah besi tu. Bedah biasa, peluru guli. Pada selesai tu saya balik ke rumah, balik lah. Pasal saya tu lepak dah fikir lama kot lah. Lepas pada Zohor tu dah pukul 2 tu saya klik ajak nak semayang dengan kakak saya. Sehingga kakak saya sekejap, tiba-tiba hujan turun lebak tu 2.30, 2.40 tu saya pun klik. Dah ada hujan tu, bawa payung lah. Hujan ada payung, setia dah bawa daripada awal. Klik dah ada hujan lah. Hujan tu dia tak lebak mana dah, masa tu redar sikit. Awal-awal tu hujan lebat tu tak klik lagi. Klik rumah tu, mandi-mandi, semaya Zohor pada 3.30 tu. Lepas tu balik main Facebook ke apa, mengatuk. Tertidurlah pula. Tidur bangun pula pada pukul 5 tadi. Malam tu sejak 5.30 sampai tidur balik. Pukul 5.56 pula bangun pula. Lepas tu bangun mandi-mandi, semaya asar. Lepas tu duduk tunggu gitu, duduk main tunggu tu. Nak tunggu makan nasi apa semua tu. 9.50 saat ni terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.